Ayo makan balik teman YouTube channel AR Ting. Ditertawakan oleh gadisku nama Arisa. Oh Arisa, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam kain banyak, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncul sampai sana. So guys, hari ni kita nak pergi aquarium. Jadi korang boleh tengok saya pergi aquarium. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng, okey. Jadi saya akan tunjuklah apa yang ada dekat aquarium tu. Yang ni video lain dan itu video lain, okey. Korang jaga samakan sebab ni video lain. Dia bagi banyak sikit video, okey. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng dan share dan like. Okey, tu je. So guys, kita on the way untuk pergi Melaka. Nanti saya tunjuklah sikit sebab kan banyak benda. Saya tak tahu korang dengar atau tidak. Okay. Kita nak naik cruise. Okay. Yang pasal apa tu aquarium tu esok. Tak masuk titik kan. Kena nak copyright nanti. Naik boat. Apa nama kau ni? Ni tengok. Kita lagi naik tu dah cabut ni. Oh, mak nak kecek mau masuk video Kecek lah. Hai. Masa duduk mood. Nama saya Dora. Okay guys, kita nak naik kapan nama awak tu? Jangan mau. Kapan nama? Kapan nama dik? Boat Dik. Tak ingat dah. Tapi panggil boat je lah. Kita tunggu boat. Kat Parah Napok. Boleh ambil. Slow. Dia jadi belakang menonton kursi satu baris tiga-tiga. Kanak-kanak bahagian tengah. Tak ya, kanak-kanak bahagian tengah. Jalan tengah. Duduk bahagian tengah. Ya. Duduk je. Tak tahu. Duduk. Ada yang minta diri sama yang baru masuk, minta duduk satu baris tiga-tiga, pastikan kanak-kanak di bahagian tengah. Dinding hanya dewasa saja yang duduk. Come together, please sit together. Children center seat. One roll, 3 person. Children center seat, please. Children center seat. Nak naik dah. Saya nak buka apa tengok orang. Saya nak belikan video sana. Nya. Sebut kita dah gerak dah. Masih banyak je dalam ni. Bermula dari jeti Taman Rempah hingga jeti Kuala Sungai Melaka. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk berlian. This 9 kilometers promenade on both sides of the riverbank was built by the state government as part of beautification and became one of the tourist attractions in Melaka. It is also popular among the locals and often used for recreational areas.
prominent rise from Taman Lempah Jetty all the way to the aquarium of Melaka. Dia dah gerak guys. Saya tak tahu korang dengar tak suara saya. Tak boleh makan usus ke hati ya. Oh tak apa ni. Melayu yang telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi jaya tanah Kita ada belajar sejarah kejap ni. yaitu J.F. Morgan. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini yang mana tapak Kampung Morgan dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum Melayu Nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiap daun pucuk nipah untuk dibuat rokok. Kini Kampung Morgan juga dikenali sebagai muzium hidup yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. In 200 meters on the right from the Taman Lempah Local Land Commission, he was a Ya, saya nak sampai dekat bawah apa tu Jabatan Warna-Warni. which was once a school of men. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Morgan is known as one of the historical state government. The village residents and state Oh, ni government bawah-bawah. have come together to preserve the Tak siut tradition, pandai. the life, and the architecture. These preservation and restoration efforts are fully funded by the state government. Wih, basah siut. Aku tak nak ke makeup. Itu hospital lah, Dik. Putra. Kampung Morgan terletak rumah Bila Sentuh. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abu Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, pengenangan Buat drift dia buat drift ya. jenis senjata laut. Masuk adalah percuma. On the right of the Kampung Morgan Bridge, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim and Datuk Demang Haji Abu Ghani. In this villa, visitors will find inspired collections of clothing, Malay weaving, furniture, Oh, pasal kayu Ini bakar merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut sebelah sana dan pokok kayu kerajaan bakar. negeri telah mengambil langkah-langkah Sangat ramai penjagaan orang bagi mendekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu mengekalkan tebing sungai dari belakang. On the left side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is Kalau korang nampak atau tidak sebabkan orang lain the government has taken the initiative to preserve sama this nenek tree saya. as it helps to prevent Tak tahu lagi erosion saya of the tengok. Itu ada Di penghujung Kampung Morgan terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga tahun 1990 dan kini telah orang tengok tu apa benda yang bulat tu. Ni jabatan yang kita lalu tadi sebenarnya. Esok kita pergi aquarium kat belah sana. Sebelah sana esok. Jadi video ni sekali dengan aquarium kemungkinan ataupun dia akan lain sikit, okey. Sebab supaya video saya banyak. Cantik tu.
1960 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai Panggung Bangsawan. Jambatan yang berada di hadapan adalah Jambatan Old Bus Station. After the recreational park on the left, you will see an old cinema, the famous Captain Cinema. This cinema operated from 1960. Kita tahu berapa pusingan. Saya rasa sekali 2 pusingan je. Has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan Panggung Bangsawan ini terletak Jabatan OLB Bus Dewan Station. Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tapi kini kawasan perhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Opposite the KT Cinema is Hang Tuah Hall, which was used as a session hall and meetings for the state government many years ago. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has been developed rapidly and has become it is now Baik tak kena je. The bridge located near Hang Tuah Hall is known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the river street and with a beautiful scenery. Saya lenguh dah. Okay, ini seterusnya Jabatan Pasar. Okay. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk here daily, supplying fresh fish to the market stall. Ini Muzium Negeri Galeri Melaka. Tak tahulah. Betul ke? Aku tembak lagi. Aku tengok tu kan ada apa. Dia ada lampu tu. Lepas melepasi deretan rumah kedai di sebelah kiri ialah Basah ya duduk depan ni. Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok melaka. Having passed the row of shop houses they are from the southern window, which is on the left. Other areas have been moving on of several roads such as Jalan Hang Tuah, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar and Kampung Jawa. Selepas melepasi padang biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah tuai menjadi kafe, pusat jualan cendeghati serta internet kafe bagi kemudahan para pelancong. Di sebelah kanan sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai ini menjual berbagai barang Cina Baba Nyonya. dan barangan antik. Anak Sabah dia pun keren je. Tiba cakap Indian pula. Have been converted into cafes, club or souvenir shop, and internet cafe for the benefit of the tourists. To the right of the window is the Baba and Nyonya. Baba Here you Nyonya. will find many shops selling various souvenir items and excellent antiques. Di sebelah kiri sungai melepasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong. Memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para Tu pengunjung muzium yang kat warna merah tu. Dik, sana lah warna merah. yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya Yang warna merah tu. kawasan ini. On the left of the shop houses is the clock tower. Cendol Jam Besar. The tourist attraction as the Dutch Penthouse or Red Building is located here. Tourists will be able to cover almost all the museums in Malacca as they are all situated within this area. Melepasi kawasan Jam Besar iaitu tapak Vision Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-16 dan bersebelahannya adalah sebuah gudang lama. Old warehouse that was once used as a storehouse Melaka. for goods traded Saya at pun the tak foreign tahu. market. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as the Quayside Building and has been converted into a tourist attraction. You may find several restaurants and souvenir shops right here. Pada hujung bangunan Quayside terdapat replika kapal Flora di Lamba. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugal. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan Dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Tamingsari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik Kita pusing balik tourist attractions built by the state government to attract more tourists with its historic
kedai ni macam pusing U-turn lah. Saya balik ke tempat asal. Di hujung muara Sungai Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah membina Cantik itu. Macam luar negara aku tengok. Punya tempat biasa aku first time datang. Tengoklah kedai dia weh. Satu